Alia daripada TVPSS Bisa Channel. Pada episod kali ini, saya akan membawakan tajuk Ilmu di Hati Teknologi Memperkasa Generasi. Adalah dua tunjang utama dalam RPM 2026 hingga 2035. Ia menggabungkan nilai kemanusiaan dan kecekapan digital bagi melahirkan masyarakat yang seimbang. Pembangunan holistik RPM 2026 hingga 2035 bermatlamat melahirkan insan sejahtera. Teknologi menjadi pemacu kemajuan, manakala ilmu di hati menjadi kompas moral agar teknologi kekal memberi manfaat kepada manusia. Transformasi pendidikan. Pelan strategi ini memastikan lonjakan digital seiring dengan pembentukan sasiah. Di sinilah lahirnya generasi baru, generasi yang bijak menggunakan teknologi untuk menimba ilmu, berkongsi manfaat dan membina masa depan bersama. TVPSS bukan sekadar tempat menghasilkan video. Di sinilah kreativiti berkembang, komunikasi dibina dan bakat digilap. Program Nilam dan Ais membantu murid membudayakan membaca. Apabila digabungkan dengan teknologi, pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Pada pendapat cikgu, kenapa teknologi penting kepada generasi hari ini? Pada pendapat cikgu, teknologi ini dia membuka peluang tanpa batasan, yang mana murid-murid boleh belajar kamera baru, menghasilkan inovasi dan menyampaikan idea yang lebih kreatif dengan lebih meluas lagi. Apa cabarannya kepada kami khususnya Gen Alpha? Cabaran dia banyak, teknologi ni, tapi yang pastinya kita kena guna teknologi ni secara beretika. Generasi Alpha perlu bijak memilih kandungan yang memberi manfaat. Jangan salah guna kepada perkara-perkara yang memudaratkan kita. Pada pendapat Ustaz, mengapa teknologi penting kepada generasi hari ini? Tindakan kreativiti generasi hari ini dan boleh menghasilkan video, poster, muzik, animasi dan pelbagai projek digital menggunakan aplikasi moden. Dalam arus teknologi tanpa sempadan, generasi hari ini bukan hanya pengguna teknologi, tetapi pencipta masa depan. Apakah peranan perpustakaan dalam era teknologi hari ini? Perpustakaan masih lagi memainkan peranan yang sangat penting dalam era teknologi hari ini. Malah fungsinya semakin berkembang seiring kemajuan digital. Antaranya perpustakaan sebagai pusat akses digital. Perpustakaan bukan lagi sekadar tempat menyimpan buku fizikal. Banyak perpustakaan kini menyediakan e-buku, jurnal dalam talian, pangkalan data akademik, internet dan bahan multimedia yang boleh diakses dengan lebih mudah dan pantas. Selain itu, perpustakaan juga dapat meningkatkan literasi digital kepada pengguna pada masa kini. Selain itu juga, perpustakaan menyediakan ruang pembelajaran dan komuniti. Kerana kita adalah generasi masa hadapan, mari kita penuhi dada dengan ilmu dan adab. Dan kita gegarkan dunia dengan inovasi dan teknologi. Ilmu menjadi cahaya kehidupan. Teknologi pula menjadi jambatan menuju masa hadapan. Bila ilmu di hati, teknologi akan digunakan dengan bijaksana demi memperkasa generasi. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Itu sahaja daripada saya, Pro Alia. Jangan lupa like, subscribe, share TVPSS Bisa Channel.